Trio Era FM iaitu Nabil Ahmad, Radin dan Pak Azad tampil mengucapkan terima kasih kepada semua pihak selepas kontroversi yang melanda mereka sejak beberapa minggu lepas hangat diperkatakan. Mereka bertiga menyatakan untuk berehat buat masa ini bagi memberi laluan kepada siasatan dan juga mengumpul semangat untuk kembali menghiburkan para peminat. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Bekas penyampai Radio Suria FM Sharifah Shahira atau Shera meraih perhatian berikutan komen yang ditinggal pada hantaran ucapan terima kasih oleh 3 penyampai Radio Era FM yang terlibat dalam isu video menyentuh sensitiviti agama. Menerusi komen yang ditinggalkan, Shera memuji tindakan rakyat Malaysia yang menunjukkan sokongan demi keharmonian sehingga beliau secara sukarela mahu menggantikan tempat 3 DJ berkenaan yang direhatkan buat sementara waktu. Alhamdulillah ramai orang tolong dan bagi semangat. Ni sementara tak ada ni. Bagilah kita cover jap. Kita dah berhenti kerja ni. Kita tolong jap. Free je, kata Shera. Tinjauan di ruangan komen pula, rata-rata netizen memberikan sokongan dan reaksi positif kepada bekas penyampai dan pengacara itu.